Tuan, bolehkah majikan tukar hari public holiday ke hari lain sebab kilang saya selalu buat. Nanti diganti hari lain. Pekerja selalu kena tanda tangan tanpa kerelaan. Okey, pertama sekali kita kena faham peruntukan public holiday dalam Akta Kerja. Saya pecahkan kepada 3. Dan dalam 3 ni, 2 adalah di mana majikan kena berikan minimum 11 hari public holiday kepada pekerja. Minimum. Nak bagi lebih, ahlan wa sahlan. Okey, dan dalam 11 ini, 5 yang wajib adalah yang pertama, Hari Kebangsaan, kedua Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong, yang ketiga Hari Keputeraan Sultan yang di-Pertuan Negeri ataupun Hari Wilayah, yang keempat Hari Buruh dan yang kelima adalah Hari Malaysia. Okey. 5 ni yang wajib ni tak boleh ganti pada hari lain. Okey, dia tak boleh. Dia kena jatuh pada tarikh itu juga, melainkan ianya jatuh pada hari rehat. Kalau dia jatuh pada hari rehat, dan kena ganti pada keesokan harinya. Okey. So, yang 5 ni tak boleh tukar tarikh. Yang balance daripada 5 minimum 11. So, maknanya ada balance lagi 6. Nak bagi lebih tak ada masalah. Yang balance ini, yang tu boleh tukar ke tarikh lain. Tapi perlu mendapatkan persetujuan daripada pekerja. Okey. So, yang tu dah settle dah. Yang peruntukan yang minimum 11 hari tu dah settle. Dia ada lagi satu public holiday yang mana ianya diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan. Contohnya macam hari tu, di mana 15 September 2025, Perdana Menteri kita telah memberi kita mengumumkan cuti umum kan. Yang itu pun wajib bagi, tetapi yang itu boleh diganti kepada hari lain tanpa perlu mendapatkan persetujuan pekerja. So, kesimpulannya, dalam 3 ni, ada yang tak boleh tukar tarikh lain, ada yang boleh tukar tapi kena ada persetujuan pekerja, dan yang ketiga ni boleh tukar juga tapi tak perlu mendapatkan persetujuan pekerja. So, tengok public holiday mana satu yang awak maksudkan ini. Okey?